Okay kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni aku ada dekat pelancaran M-Force yang terbaru. So ini dia, kita tengok motor motosikal terbaru. Ada 3 biji. Ini skuter 175cc. Yang ini naked bike daripada CF Moto NK250. Dan juga kita ada, itu dia, ADX TG400 daripada SYM. So ini aku dah review. Jadi untuk video kali ni aku tak akan review dah lah untuk ini. So kalau siapa yang nak tengok review ni, aku review dekat Taiwan. So boleh pergi ke video kat atas ni ataupun scroll je dekat channel aku. Okay gang, so kita review yang ni dulu. Ini adalah model AX200S daripada QJ Moto. Jadi motosikal ni dikuasakan oleh 175cc. Walaupun 175 nama dia AX200 lah. Nak bagi senang orang ingat, takkan nanti AX175 macam pelik sangat kan. So dia bagilah nama AX200S. So dia datang dengan single cylinder, single overhead cam, 4 valve dan juga liquid cool. So untuk AX200S ni mampu menghasilkan sekitar horsepower 18 horsepower pada 8500 rpm dan menghasilkan torque sekitar 15.2 Nm of torque pada 6500 rpm. So macam mana dia punya power dan juga harga yang ditawarkan oleh QJ Moto, memang aku sangat-sangat berbaloi. Dan dia merupakan satu kompetitor yang ayah sibuk lah dia. Ayah Cik Siti lah. So inilah dia pencabar NVX. Ini datang lagi. Alamak. Okay, so tadi sebabkan ada gangguan. Inilah skuter yang menjadi orang kata pencabar terbarulah dalam kelas skuter 150 ke 200cc lah. So dia datang tengah-tengah 175cc. So agak-agak berbaloi tak dengan harga bawah RM8,000 kan. Aku dengar-dengar pun dekat dealer pun harga dia dalam RM8,500 ke RM8,600. So agak-agak berbaloi tak? Dengan horsepower, dengan torque yang dia bagi, dengan harga yang ditawarkan tu, aku rasa memang sangat-sangat berbaloi dan akan menjadi satu fenomena lah nanti. Okay, so untuk sistem transmisi dia masih menggunakan belting lah. Okay, dia pakai CVT, so bukan rantai lah. Daripada segi rupa kalau kita tengok dekat bahagian hadapan, wish, lawa kan, nampak? Memang cantik. Finishing yang dia bagi memang best, memang nampak cantik. Dan dia datang sekali dengan ni, nampak ada winglet dekat bahagian kiri dan kanan ni. Tak payah nak tambah-tambah aksesoris. Dan dekat bahagian belakang kalau kita tengok lampu dia agak rare sikit. Nampak? Ni apa ni? Okay, ni agak rare sedikit dia punya lampu. So kalau kita tengok dia punya finishing memang sangat-sangat cantik lah. Okay, so untuk signal dia dah built-in dekat dalam. So dia tak ada capang-capang dekat kiri dan kanan ni. So memang cantik. Okay, so dia menggunakan sistem keyless. Dan kalau kita tengok dia punya meter, meter dia datang dengan meter LED, dia bukan TFT lah. So LED, fully LED. Jadi dia ada mode tau, nampak? Aku tak sure lah mode dia macam mana. Meter minyak, lepas meter temperature. Lepas tu dia ada indikator punya bateri. And then ada warning light, ABS, engine light. Okay, so kalau kita tengok, ini minyak dia. So dia datang dengan 10 liter punya tangki kapasiti full. Memang besar weh, nampak? Bukan kaleng-caleng lah. So kalau kita tengok dia punya seat, nampak? Memang kita buka. So dia punya seat memang sangat selesa. Alamak, ada kunci. Kunci dia panjang ke? Ini kunci apa ini? Harta karun ini. Ini harta karun. Iya. Bukan. Ni, okey. Bagi yang pakar. Syup. Masuk. Dua kali masuk. Baik. Astaga. Dua kali lanjut. Kalau kunci korang hilang, boleh pakai. Kalau kunci remote tak pakai. Kalau kunci yang tu hilang. Kalau remote. Remote. Kalau remote hilang, boleh pakai kunci
kunci yang panjang ni. Okey. 2 kali masuk. Itu function dia. 2 kali masuk. Satu kali, 2 kali masuk. kali masuk. Lepas tu pusing lah. Satu pusing. Itu kegunaan dia. Jadi kita bukan lama-lama. Kan lama-lama? Bukan lama-lama. Baca doa kunut dulu. So dia punya meter touchscreen geng. Nampak? Bagian ni je lah. Nampak Dua dia ni tukar. lah. Dia tukar apa je? Nampak tukar trip B pula. Oh ni bawah ni. Tukar. Tukar lagi. Itu sebuah ringkas lah pasal meter ni ditunjukkan oleh pakar kita ni. Nampak apa tu? Penemuan terbaru. Traction control dia boleh turn on dan turn off. Okey, sekarang ni dah off. Okey. Macam biasalah, baca dulu doa. Okey. Arif, kau janganlah main binatang tu, bodoh. Okey, dah. Keluar traction control. Oh ini kira off lah. Ini on. Ni on. Oh, selalu nyala tu off. Nyala lah. Oh ya. Okey. Ayolah. Saya tak tahu dah. Alam. Senang. Traction control dia on, kita boleh off kan. Okey. Set lama-lama. Lepas tu dia akan off kan. Okey, pandai. So, kalau kata daripada segi teknologi yang ditawarkan oleh QJ Motor, aku rasa motor ni sangat berbaloi. Dengan harga 8,000 datang dengan traction control, lepas tu datang dengan meter boleh adjust macam tu, keyless lagi. So memang teknologi dia memang teknologi yang terkini. Okey, so untuk sistem brake pula dia pakai sistem brake daripada QJ Motor. So yang ni sistem brake dia ada ABS depan dan juga belakang. So dekat bahagian dan juga dia ada switchable traction control. So boleh adjust on off untuk traction control. Kalau kata hujan kita on traction control, kalau kata hujan kita off lah. So dekat belakang ni pun dia datang dengan single port punya caliper. Lepas tu dia ada sekali dengan ABS lah, nampak kat situ. So untuk sistem suspension dekat bahagian belakang dia pakai adjustable punya suspension, monoshock, absorber. So adjustable punya absorber. Ini dia boleh adjust lah, nak keras ataupun nak lembut. Untuk bahagian hadapan dia pakai telescopic fork. Dia tak pakai USG lah, tapi untuk skuter macam ni dah cukup dah untuk telescopic fork. Okey, so untuk rim pula, rim dia datang dengan 14 inci dekat bahagian depan dan juga 14 inci dekat bahagian belakang. Untuk tayar dia pakai tayar 180 rim 14, tayar daripada CST. Kalau untuk tayar belakang pula dia pakai tayar saiz 120 70 rim 14 inci. So samalah. Jadi untuk berat motosikal ni dia datang dengan 127 kilo. So agak ringan juga untuk skuter yang 175cc. Jadi yang apa pendapat anda tentang motosikal daripada QJ Motor iaitu AX200S? Apa pendapat anda? Susah untuk orang pendek? Tak ada. Okey, so silalah ke dealer-dealer yang berdekatan dengan anda untuk tanya harga, loan dan sebagainya. Aku tak jual motor, aku just mempromosikan motor. Jika ada soalan boleh tanya dekat bawah. Okey, so kita beralih pula dekat ni. Ini adalah naked bike 250 daripada CF Motor. So yang ni adalah NK250 ataupun nama lain dia adalah CF Lite. So ini adalah motor yang aku boleh katakan satu kejutan lah untuk hari ini, sebab para media pun tidak diinformkan bahawa motor ni akan launching pada hari ini. So sebentar je tadi dia beritahu yang akan launching motor daripada CF Motor ni geng. So yang lagi mengejutkan adalah dia punya harga bawah 10,000. So tanda harga yang ditawarkan oleh pihak CF Motor adalah 9,888. Jadi apa pendapat anda tentang motosikal naked bike daripada CF Motor ni? Harga dia memang tak masuk akal lah aku cakap. 250 single silinder, harga bawah 10,000. Mana ada motor yang nak tawarkan dengan harga macam tu? So untuk NK250 ataupun CF Lite ni dia datang dengan enjin bersasaran 249cc. Mampu menghasilkan horsepower sekitar 27.5 horsepower. Agak tinggi juga untuk sebuah naked bike 250, dan mampu menghasilkan torque sekitar 22 Nm of torque. So okey lah bagi aku, horsepower dia agak tinggi, torque dia agak rendah sikit.
Tapi dia punya dari segi performance kita tak tahulah macam mana. Kalau ada peluang nanti kita akan test NK250 ni macam mana dia punya power okey ke tak okey. So kalau kita tengok daripada segi luaran, daripada segi konsep yang ditawarkan, dia memang naked bike lah. Okey, dia agak bulky dekat depan ni, dekat bahagian tangki ni. Dia agak bulky, dia punya rupa nampak. Kalau kita tengok depan pun agak besar. Tapi dekat bahagian belakang ni dia agak kurus sikit. Dan kalau kita nak buat pilih ni aku rasa kurang sesuai lah. Tapi selalunya motor-motor macam ni akan bawa single rider lah. Dia nampak smart tau. Sebab satu, dekat bahagian belakang ni dia dah tak pakai dah ni mak guard dekat bahagian belakang. Tapi dia pakai ni splash guard ni dekat tayar ni. So motosikal ni dia datang dengan 4 color. Dia ada 4 color merah, color grey, lepas tu dia ada putih dan juga ada warna biru macam ni lah. Okey, yang lain color semua kat belakang sana tu. Okey, so untuk teknologi yang ada, dia pakai meter digital. Meter digital macam ni, dia bukan TFT, dia bukan LED lah. So dia memang meter yang orang kata apa, yang untuk harga bawah 10,000 dapat meter macam ni okey lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia masih lagi pakai kunci. Dekat bawah ni dia dekat bawah ni dia ada datang dengan type A dan juga type C untuk charging port. So senang. Kalau siapa yang suka jalan jauh, letak phone holder kat sini, terus charge dekat sini. Memang style. Sebelum aku terlupa, dia datang dengan single cylinder. Jadi dia punya performance fokus dekat dia punya torque lah. Okay, so untuk motor ni, tank dia adalah 12.5 liter. So cukup lah untuk sebuah naked bike. Anggaran boleh pergi dalam 200 lebih lah. Okay, so untuk berat motor ni pula, dia hanyalah 158 kg. Agak ringan juga untuk 250cc. Ada ikut mana mod dia? Ni. Mod, lepas tu? Tu dari situ. Mana? Itu itu. sport. Eco dengan sport. Yes. Okey. So 250 pun ada tau. ada. Siap dengan mod. Motor bawah 10,000. Bawah 10,000. Jadi geng, apa pendapat anda tentang CF Moto CF Lite NK250 ni? Ada tak peminat CF Moto yang menantikan motor ni? Kita pun agak terkejut, bawah 10,000 mat. Okey, itu saja seberingkas spek-spek yang ditawarkan untuk NK250 dan juga AX200 daripada QJ Moto. Yang ini untuk ADX-TG ni boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku ada post. So aku dah review ADX-TG ni dekat Taiwan. Jadi boleh tengok video tu lah. Aku dah test ride pun ada. Sekali aku dah tunjukkan dia punya acceleration dan juga dia punya handling memang mantap. Jadi kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe geng. Bye bye. Ciao. Yeah.